Assalamualaikum. 4 Disember 2025 bersamaan dengan 13 Januari akhir 1447 Hijrah. Baru ni dia orang tangkap mengawan berkelompok ke macam mana ke? Yang jenis lelaki punya. Yang jantan sama jantan punya. Ke macam mana? Dia berkelompok macam mana tu? Dia punya argument dia dekat situ, kan? Macam mana ni padi belit? Padi payah belit. Tuan payah belit. Macam mana? Takkan tak boleh ambil tindakan? Pelik kau tahu. Dia berkelompok tu. Macam aku dapat kebenaran untuk berkelompok 4 orang ini tu. Dapat kebenaran. Bukan tak dapat kebenaran. Sebab dalam agama ada kan benda tu. Dia kan bahawa tak ada. Tapi unit berkelompok dia orang tak boleh dakwa ni macam mana? Macam mana benda ni? Apa argument di situ? Apa statement dia? Itu sejenis punya kan? Satu sejenis alat kelamin yang sama kan? Ke macam mana? Ke dia ada perbezaan yang selalu rush ambush tu? Raid tu? Macam mana? Dia argument dia macam mana dekat situ? Apa dia? Datuk Seri, Tan Sri, Zaliha, doktor. Macam mana? Ni saya ni tanya ni. Macam mana dia punya statement tu? Dekat situ mudah je. Penguatkuasa Mahkamah Syariah. Dekat Selangor ni ada satu undang-undang khas untuk geng seksual tu, apa benda premis tu. Boleh ambil tindakan tu. Buat Mahkamah Syariah Selangor. Kuala Lumpur terpakai tau. Ni Puan Zaliha. Boleh dakwa balik. Dapatkan perintah mahkamah untuk tahan untuk buat medical check up dulu. Okey, terima kasih. Macam yang saya tunjuk dekat Puan dekat Hospital Kuantan. Pasal geng scammerism ni. Okey? Geng scammerism. Tempoh hari. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Itu cara dia. Boleh tahan. Yang melibatkan ayahanda Tok Bomoh tu kan. Okey? Okey, terima kasih.